Jadi, lupakanlah hasrat tuanku untuk menaluk hutan seberang. Gajah-gajah! Kita batalkan hasrat untuk menakluk hutan itu. Kalau bulunya saja dah begini. Raja beruang. Hah? Macam mana? Nasib baik. Muslihat kita berjaya. Untuk sabut Gimbal, mereka sangat bernasib baik. Wah, Nasib baik tipu muslihat kancil berjaya. Kalau tidak, hutan tersebut habis ditakluk Raja Gajah. Tapi, Ha? mana singa? Singa? Mana ada singa dalam cerita ni? Yelah, singa kan raja. Singa raja rimba, bukan raja hutan. Ish, abang ni. Tu pun tak tahu. Rimba dengan hutan tu samalah. Lain. Sama. Lain. Jangan gaduh-gaduh. Ini cerita je. Cerita hikayat pengelipur lara untuk kita dengar dan ambil iktibar. Betul tu, Aki. Rah, apa pengajaran cerita tadi? Aki. Kita kenalah berusaha untuk selesaikan sesuatu masalah. Kemudian baru berserah pada nasib. Untung sabut timbul. Untung batu tenggelam. Hah? Tenggelam. Malangnya nasib. Dahlah tak dapat beli roti. Uncang duit hilang. Sekarang pula basah kena hujan. Nak buat macam mana? Nasib. Huh? Jadi, kita ni batulah. Tenggelam. Kenapa? Sebab kita nasib malam. Apalah Rani. Wah, hujan dah berhenti. Aki, uncang duit Aki warna apa? Merah. Uncang Aki. Pulang ke balik. Wah, bunyi monyet. Gerongnya. Macam mana ni? Monyet. Nah. Cepat-cepat. Pergi sana. Macam mana kalau dia bawa lari pisang dengan uncang sekali? Nasiblah. Kita tunggu dan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Uncang dapat, pisang pun dapat. Nasib baik. Baik roti. Tunggu. Aki, nak roti ni? Harap pun. Ambil lah. Apa? Hey! 3 kupang. 3 kupang? Lagu 3 kupang, sapu penopat, 6 ekor burung masuk dalam kuali. Bila sudah
Tentu sedap makan, beri pada raja. Yeay! Raja dalam rumah, buat kira-kira. Suri dalam dapur, makan roti gulung. Yeay! Dayang tepi kolam, mau jemur tepung. Datang burung hitam, bagat batang. Hidung, 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 hidung. Hidung, 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 hidung. Sudahlah tu.